الله فلا مضل له Sekejap. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan akan kita sambunglah pesan kita yang telah lalu. Di mana bulan lepas saya tak datang kan. Pasal dekat nak raya haji. So kita dah 2 bulan lah tidak berjumpa. Walau bagaimanapun kita pada bab yang ketiga lah daripada buku Nota Muamalat yang saya bekalkan kepada tuan-tuan. Itulah bab sumber muamalat, masadir al-muamalat, source of muamalat ataupun Islamic transaction. Di mana kita dah bacalah beberapa poin terawal merujuk kepada bab berkenaan. Which is bab ini amat penting sebenarnya. Yang memberikan kita kefahaman lah tentang keseluruhan ilmu muamalat tu sendiri, khusus muamalat moden lah. Muamalat semasa. Lebih-lebih lagi lah konteks kewangan Islam pada hari ini. Dan kita sebagaimana yang saya telah tegakkan tak boleh dalam setengah keadaan lah bergantung pada buku semata-mata. Ya. Of course lah kalau pengamal-pengamal kewangan Islam ya, ataupun yang duduk dalam bidang ni sama ada secara rasmi ataupun cara tidak rasmi lah macam saya ni duduk dalam bidang juga tapi tidak rasmi lah ya, sekadar mengajar tapi kita adalah kawan-kawan tapi kita kena masuk kelas jugalah dah ambil kelulusan tertentu dan kita dapati memang dalam banyak hal kita hanya tak boleh bergantung pada buku lah. Hatta kalau kita baca buku saja kadang kita jadi tak faham lah. Melainkan kalau kita baca buku yang betul-betul semasa lah ya. Baik. Ala kulli hal, ya bab yang penting sekali kerana muamalat boleh berubah tuan-tuan, tapi sumbernya tidak boleh berubah. Pendapat boleh berbagai-bagai, hukum boleh macam-macam. Mungkin kau kata begini, aku kata begini, apalah konteks masa yang saya kira banyak perkara tidak disepakati. Ya. Kerana masing-masing melihat berbagai aspek, berbagai sudut, lantas masing-masing memberikan pandangan masing-masing lah, ya. Walau bagaimanapun mereka tetap merujuk pada sumber yang sama. Which is, saya dah baca dah poin-poin terawal tu yang merujuk kepada sumber yang disepakati lah. Nombor satu sekali Quran. Tak ada orang, tuan-tuan, dalam ilmu syarak lah, bukan muamalat saja. Ibadat, menakahat, jinayat, siasat. Ya. Tak merujuk kepada sumber terutama ini, itulah Al-Quran. This is the most primary source. Sumber yang terutama sekali. Ya. Walaupun Al-Quran hanya menyediakan dasar-dasar atau fundamental saja. Benda-benda furuk tak ada dalam Quran tuan. Sebagian besar lah. Ada juga very specific one. Macam bab faraid Allah Ta'ala jelaskan satu persatu tentang harta pembahagian pusaka itu. Dalam bab hutang Allah Ta'ala jelaskan juga. Kira in detail lah. Tak ada in detail sangat tapi kira detail jugalah kan. Bila hutang kena jelas, kena ada saksi, kena tulis and so on. Ayat 282 surah Al-Baqarah which dalam Quran tidak ada satu ayat seluruh muka surat tuan-tuan, melainkan hanya surah pasal ayat tentang hutang. Ya. Daripada atas sampai bawah satu ayat je. Panjang sungguh. Tak perasan? Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang lah. Satu muka surat. Mana ada ayat Quran sampai satu muka surat? Tapi betapa kritikalnya bab hutang ni.
Hatta Nabi SAW tuan-tuan, peringkat awal dulu kalau orang ada hutang dan tidak ditinggalkan harta untuk diselesaikan hutang itu, Nabi tidak solat ke atasnya. Bahkan Nabi tuan-tuan bila orang mati dia tak tanya, sembahyang dia macam mana ya, puasa dia macam mana ya, Nabi tak tanya. Itu hak peribadi dia dengan Tuhan aja. Bahkan Allah Ta'ala boleh ampunkan bila-bila masa. Tapi Nabi tanya hutang. Dia ni ada hutang tak? Tak ada. Okey, beres. Dia ni ada hutang tak? Ada. Ada harta tak tinggal nak bagi clear? Ada. Okey, sembahyang. Beres. Tapi bila Nabi tanya ada hutang tak? Ada. Ada harta. Ada harta ada. Boleh selesai hutang. Atau tak ada. Ya. Lantas Nabi tidak solat ke atasnya dan menyuruh sahabatnya saja solat. Menunjukkan bahawa keingkaran Rasulullah SAW ke atas orang yang sebegitu. Ya. Jadi muamalah ni penting lah. Ya. Baik, hutang dia agak detail lah, tapi tidak detail sangat tuan. Jadi Quran ni walaupun ada banyak ayat. Quran ada berapa ayat tuan? Quran ada beribu-ribu ayat lah. Ulama sepakat bahawa Quran tak kurang daripada 6,200 ayat. 6,200 ke atas. Sepakat. Tak ada yang kata 6,190 ke, 6,180 ada. Dia mesti 6,200. Ini disepakati oleh para ulama. Ayat Quran tak boleh kurang 6,200 ayat. Tapi nak menentukan tu berbeza-beza. Ada ulama kata hanya 6,204, 6,204, ada 6,014, ada 6,204, 6,214, 6,225, dan antara yang ramai juga ialah 6,236. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan lah ya, kadang-kadang kita baca je Quran kan, tapi kita taklah tengok detail sangat. Tuan-tuan baca surah Kahfi, ya, berapa ayat surah Kahfi? 115. Betul tak? Tapi dalam setengah-setengah mushaf tu, dia tulis dekat depan tu, Bismillah, kanan kiri tu dia tulis. Biasanya kanan dia tulis nombor ayat. Kiri dia tulis di mana ia diturunkan. Ataupun boleh juga kanan dia tulis di mana ia diturunkan. Sama ada Makkiyah atau Madaniyah, kiri dia akan tulis bilangan ayat. Which is dekat bilangan ayat tu, kadang-kadang dia tulis surah ini mengandungi 115 ayat je lah. Ataupun dia tulis 115 macam tu. Ini biasa yang mushaf Arab lah. Tapi kadang-kadang dia tulis 115 ayat atau 110 ayat. Pasal apa begitu? Kadang-kadang ada satu ayat tu, dia satu wakaf. Tapi sebenarnya dia 2 ayat. Ya. Macam Al-Fatihah lah tuan. Dalam mushaf, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada wakaf tak tengok? Tak ada kan? Itu pendapat majoriti. Di mana itu satu ayat saja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat. Walau bagaimanapun, sebagian ulama kata itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat. Jadi tak ada wakaf ni tak semestinya dia tak ada. Dia 1 ayat. Kadang-kadang dia 2 ayat tau. Cuma tak berubah wakaf lah. Masa Osman ni dia tak berubah wakaf. Tapi pendirian mereka ia wakaf. Macam Imam Malik rahimahullah, dia kata 2 ayat tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat yang lain. Sebab tu orang Maliki dia stop di situ. Ya tak? Kita tak stop lah, tapi stop pun tidaklah haram dan tidaklah membatalkan solat, cuma makruh saja. Digalakkan, disunahkan. Bahkan itulah yang terafdal, kita baca terus. Ya? Jangan wakaf di situ. Ya? Dalam mushaf tak ada wakaf, sementara kita memang menganggap ia 1 ayat saja. Ya? Jadi kau ada banyak ayat tuan ala kulli hal, ayat pasal hukum hakam ni hanya 700 lebih saja. Kalau ikut Syekh Basim Al-Musalamah dalam makalah beliau, dia kata hanya ada 720 ayat saja. Ayatul Ahkam disebutnya. Ya. Ayat-ayat hukum, merangkumi hukum ibadat, merangkumi hukum munakahat, merangkumi hukum jinayat, merangkumi hukum siasat, merangkumi hukum jihad, dan juga hukum muamalah harta. Dia kata ada 720. Which is muamalah harta ni tak banyak lah dibandingkan dengan yang lain. Tapi sebahagian daripada 720 ayat itu, which is tak banyak lah tuan.
Itu daripada Quran. Walau bagaimanapun, asas-asas fundamental tu memang daripada ayat Quran. Ya, keharusan berjual beli umpamanya, masyru'iyatul bai', the permissibility of sale, memang daripada Quran lah. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Contohnya. Allah Taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Asasnya tu daripada Quran lah. Detailnya tu tak ada dalam Quran, tapi dia punya basic, dia punya fundamental. Betul juga dengan pensyariatan atau keharusan sewa menyewa, upah mengupah je daripada Quran. Ya. Di mana anak Nabi Yaqub sebut pada bapa beliau, bukan Nabi Yaqub, Nabi Syuaib. Suruh ambil Nabi Musa sebagai pengembala kambing mereka. Ya abati istajiru fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya. Jadi asas-asas pensyaratan di Quran lah, tapi detail tidak ada. Walau bagaimanapun disepakatilah Quran adalah sumber terutama. Ya. Yang kedua, hadis-hadis Nabi lah atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, masa batang Rasulullah qaulan au fi'lan au takriran. Apa-apa yang sabit daripada Nabi, sama ada kata-kata baginda, perbuatan baginda ataupun pengakuan baginda. Di mana sumber kita yang terutama hadis Nabi lah. Mungkin ulama berbeza-beza tentang status hadis itu. Hak sepakat tak ada isu lah. Umpama hadis yang ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada hadis-hadis muamalah tuan. Banyak juga. Imam Bukhari buat mari kitabul buyuk. Buat mari kitabul as-salam. Kitab buyuk, kitab jual beli lah. Kitab salam ni kitab tempahan. Dia buat mari kitabul ijarah. Buat upah mengupah dan sewa menyewa. Dan beberapa akad yang lain. Sahih Muslim pun sama. Jadi memang ada lah practically Nabi buat. Sebab itu ada hadis-hadis. Ya. Jadi hadis Nabi ni no doubt lah ya. Dan hadis ni ada yang qaul, mana ada yang Nabi sebut lah. Yang akan kita belajar one by one after this. Kerana setiap perkara yang berkait dengan muamalah ni akan ada sandarannya. Khusus hadis-hadis Rasulullah lah. Sebab itu kita punya main source. Kita punya sumber terutama lah. Pasal banyak di hadis Nabi sebenarnya. Ya. Quran tidak banyak. Tapi saya tetap jugalah akan baca. Sekali-sekala, tapi banyak baca hadis Nabi lah. Ada kata-kata, ada perbuatan baginda dan ada juga pengakuannya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ijma' lah, ijma'. Ini ulang kaji tuan-tuan. Ijma' ni makna kesepakatan lah. Definisi dia ijtihad, ittifaq mujtahidi ummati Muhammad ba'da wafati Rasulullah fi hukmin min al-ahkam syar'iyyah. Kesepakatan ulama-ulama yang berijtihad selepas Nabi Muhammad lah, di kalangan umat dia dalam satu hukum syara. Itu dipanggil ijma' lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil consensus. Di mana dia ada banyak jenis lah. Dia ada ijma' sharih ataupun yang qat'i. Qat'i ni mana definitif ijma', consensus. Mana tak ada siapa deny lah, tak ada siapa pertikaikan. Keharusan jual beli tak ada siapa pertikaikan. Keharusan sewa menyewa tak ada siapa pertikaikan. Keharusan melabur dia panggil qirat. Tak ada siapa pertikaikan. Bahkan pelaburan bukan hanya digalakkan sekarang. Dalam buku-buku klasik pun sama juga. Imam Ghazali sebut dalam sebahagian bukunya, antaranya Ihya, awak ada harta, jangan beku kan. Ada tanah bagi sewa. Ya tak? Ada haiwan, sewa kan. Gunakan untuk menghasilkan wang. Semualah konteks dulu begitu je lah. Tapi masih ulama menggalakkan supaya harta-harta ini tidak dibiarkan begitu sahaja. Hatta Nabi pun ada hadis, Nabi kata, kamu niagakan atau bisneskan harta-harta anak yatim yang kamu jaga, sehingga ia tidak dimakan oleh sedekah. Ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kulaha sadaqah atau kama qala. Tapi hadis itu ada dhaif sikitlah. Ya, Nabi kata harta-harta anak yatim yang kamu jaga ni, dia tapi kamu guna untuk mereka dan untuk kamu makan juga sebagai, jelah kalau kamu miskin kau boleh ambil harta tu sebagai upah dan seumpamanya. Tapi lebih tu Nabi kata ni, grow the money. Mana gunakan dia untuk menghasilkan wang. Di atas prinsip tu tuan, sebagai ulama moden mengharuskan zakat untuk dilaburkan. Saya tak pastilah negeri-negeri yang lain. Tapi macam boleh dia laburkan sebahagian daripada wang zakat. Di atas beberapa dasar termasuk hadis Nabi yang macam tadi dan juga ya, kepentingan-kepentingan yang lain. Hatta Daud Qardawi pun antara ulama moden yang membenarkan harta zakat dilaburkan.
Ya. Tapi bukan semualah, mana adalah portion-portion tu untuk dikembangkan. Ada khilaf lah. Tapi setengah negeri dia pilih untuk buat, suka hati dia lah. Ya. Jadi tak nak buat, suka hati dia. Dan kita tahu wang zakat ni dibawa oleh amri. Kita tak ada apa-apa autoriti. Dia apa yang buat keputusan dan dia ada jawatan kuasa dia. Ya. Cari tu dekat Perak kan. Majlis Agama nak pindahkan satu harta wakaf kepada tempat lain yang lebih komersial lah. Sampai buat piket lah. Anak-anak dia kata, tanah ni bapak kami dah wakafkan untuk sekian-sekian, tiba-tiba nak pindahkan pula. Dia ingat tanah tu bapak dia punya lagi kot. Bapak awak dah wakafkan, dia sudah menjadi autoriti majlis agama. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dan dia tak buat suka-suka, melainkan untuk kemaslahatan tertentu. Awak tak ada hak dah nak pergi piket untuk betul tak? Dan hukum pun tak membenarkan ataupun tak ada peruntukan kan. Bila awak wakaf, dia tak jadi harta awak dah. Kalau bapa awak wakaf, dia tak ada harta bapa awak dah. Ya. Majlis agama yang berkuasa penuh. Dan undang-undang pun sebut begitu. Semua harta wakaf di bawah pengurusan majlis agama negeri masing-masing. Dia nak kembangkan ke, terpulanglah. Saya 3 hari tu mengikuti bukan mesyuarat, bukan kursus, bukan kelas, tapi bengkel wakaf di UiTM, di hotel 3 hari. Bukan 3 hari, 2 hari. Yang mana antara yang ni jadi panel lah kepada bengkel-bengkel itu ialah pakar-pakar wakaf yang ada. Terutama di sini lah, di institusi yang berkaitan lah, UKM ke UIA ke, bahkan UiTM sendiri. Dia bincang bagaimana nak mengembangkan lagi wakaf di Malaysia. Kerana unfortunately ada negara-negara tertentu dalam setengah-setengah keadaan lebih maju wakaf mereka berbanding kita. Singapura umpamanya, tanah-tanah wakaf mereka telah semua convert kepada unit-unit komersial, bangunan, shopping kompleks, macam-macam. Kita ni kadang setengah keadaan masih terkekial lagi. Ya. Brunei umpamanya, nak dibandingkan kita dengan depa, aset wakaf kita lebih banyak. Ya. Baik. Jadi hadis Nabi ijma' ada ijma' yang dipanggil definitif, mana very clear one lah, semua orang tahu. Tapi ada juga ijma' yang dipanggil zonni. Zonni ni maksudnya bahasa Inggeris kita panggil deskriptif. Maksudnya ada orang kata ijma', ada orang tak kata ijma'. Macam dalam konteks bukan muamalat, macam darah lah, darah ni. Ulama sepakat darah haid najis. Adapun darah-darah yang lain, darah haiwan umpamanya, darah ikan umpamanya, darah manusia umpamanya, apakah ia najis atau tidak? Ada dikatakan ijma' lah, tapi sebahagian kata ia bukan ijma'. Itu dipanggil descriptive consensus. Ada orang kata ijma', ada orang kata tak ijma'. Jadi tak betul-betul putus lah, tak betul-betul clear lah. Okey, kemudian itu ijma' dan macam ulama kita Dr. Syukurtawi kata, banyak benda tidak ijma'. Jadi janganlah kita terlalu rigid, terlalu konservatif sehingga kita mempertahankan perkara yang boleh berkembang, berubah dan menjadi hukum yang baru atas dasar ia tidak ijma'. Ia adalah satu hukum yang terbuka kepada perubahan, pembaharuan. Of course lah, ia berasal pada ijtihad daripada ulama masing-masing. Bukan hitam putih daripada Allah, bukan hitam putih daripada Rasulullah, tapi hukum yang kita keluarkan sendiri, which dia boleh saja berubah dalam keadaan-keadaan tertentu dan dengan hujah-hujah atau alasan-alasan tertentu. Boleh saja tuan, tak ada masalah. Tapi ahli-ahli dia lah, kita tak lah kan. Orang yang ada kepakaran, tak ada masalah sama sekali. Ya, baik. Dan akhir sekali yang kita bincang itu qiyas lah, qiyas. Qiyas ni masuk dalam bahasa Inggeris kita panggil analogi. Benda yang tidak ada hukum, of course lah benda baru, tapi kita melihat kepada benda yang telah ada hukumnya yang asal.
Bahasa Inggeris Arab dia panggil rad waqi'ah ghair mansus 'alaiha ila waqi'ah mansus 'alaiha liittifaqil 'illah bainahuma. Benda baru tak ada hukum. Jadi kena cari benda yang sama sifat dia, lalu diambil hukum yang terdahulu yang sama sifat itu untuk dihukumkan dengan dia. Macam kita kata sekarang lah macam dadah kan. Dadah mana ada hukum, dulu tak ada, sekarang baru ada. Betul macam nanti muharam tu, kerana dia dikiaskan di atas perkara yang memudaratkan akal, memudaratkan tubuh badan. Obviously arak arak lah, dadah dikiaskan di atas arak contoh. Itu dipanggil kias lah. Ya. Baik. Dan malam ni kita nak pergi asusnya sebenarnya. Jadi 4 ya, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Walaupun kita tak ingatlah satu persatu, tapi biar kita nampak gambarannya. Nombor 1 Quran, bla bla bla. Hadis Nabi, bla bla bla. Ijma'. Ada orang ni dia terlalu berpegang seolah macam ijma' lah kan. Padahal tak ijma' pun, masih terbuka kepada pendapat-pendapat tertentu ya. Kemudian satu lagi qiyas lah. Okey, kemudian kita nak pergi sebenarnya pada malam ni page yang pertama tu, page yang kedua saya dah baca tu hari Al-Quran, hadis apa tu ni. Page yang ketiga saya dah baca ke gitu. Ada sebut pasal Quran. Jika terdapat perbezaan dari sudut tafsiran, ada baca gitu. Maka perlu merujuk kepada pendapat yang paling kuat dan yang paling menepati kemaslahatan muamalah. Ini betul. Ini poin terpenting sekali. Jika terdapat perbezaan dari sudut tafsiran, mana sama ada ayat Quran, mesti jarang lah, biasa hadis Nabi lah. Ya. Ataupun sumber-sumber lain yang ada, jika berbeza pentafsiran, maka ia mestilah, ataupun ada hukum yang tidak disepakati, maka hendaklah kita merujuk kepada pendapat yang paling kuat. Dalam bracket saya buat rajih. Rajih ni makna yang paling kuat. Dan yang paling menepati kemaslahatan muamalah. Yang paling kuat ni kebiasaannya merujuk kepada yang paling kuat dalilnya lah. Kalau hadis tu, kalau hukum tu ada dalil dan dalil dia berbagai-bagai, maka kebiasaannya kita akan ambil dalil yang paling sahih lah. Kebiasaannya begitu. Itu maksud yang paling rajih. Dan kadang-kadang boleh jadi juga rajih ni yang disokong oleh majoriti para ulama. Ya, itu juga disebut sebagai rajih. Rajih ni ada faktor-faktor tertentu lah. Rajih ni makna paling kuat yang perlu kita ambil. Dan kadang-kadang dia tak kuat pun. Tapi kerana ia menepati kemaslahatan. Tak kuat di sini mungkin dia tak ada nas, tak ada hadis yang betul-betul solid. Ya. Adalah mungkin hadis dhaif ke bagaimana. Tapi bila dilihat kepada kemaslahatan, ia lebih baik. Ya, daripada unfortunately hari ini kita banyak juga mengamalkan perkara yang hanya merujuk kepada kemaslahatan semata-mata. Ini disebut sebagai masalah mursalah lah. Ya, nampak. Contohlah konteks hari ni tuan, penciptaan mata wang dan kawal selia ke atas mata wang itu. Dia punya sistem tu. Itu dia di bawah pertukaran masalah mursalah. Sebab itu kewangan Islam tak terkecuali dah hal yang melibatkan mata wang. Tak? Macam OPR, overnight policy rate. Bukan konvensional saja yang kena ikut, Islami pun kena ikut juga. Pasal OPR ni bukan nak jaga konvensional ke Islami kita, dia nak jaga mata wang. Which konvensional pun merujuk kepada mata wang, guna pakai mata wang. Islami pun guna pakai mata wang juga. Tapi jadi apa-apa yang merujuk kepada mata wang, maka dia kena akulah kepada OPR itu. Pasal OPR ni dia nak jaga. Hatta saya personally pun pernah tanya pensyarah saya lah, Dr. Razi, dalam kelas Kewangan Islam kami. Ya, bulan 4 tu hari. Di asas. Asas ni Persatuan Kewangan Islam Malaysia lah. Persatuan Penasihat Syariah. Dalam Kewangan Islam Malaysia. Dia punya asas. Islamic Association. Islamic Association of Syariah Advisor in Islamic Finance Malaysia. Ya. Saya baru jadi ahli berdaftar awal bulan ni. Bukan senang nak jadi ahli berdaftar dia tuan. Tuan kena ada kelayakan khusus, ada pengalaman. Saya pengalaman sebagai Islamic Finance Player tak ada. Pengalaman sebagai pemain kewangan Islam ni saya tak ada. Tapi kerana saya telah lama mengajar muamalat, ya. Jadi dia data rasa pengalaman tu, dia sampai sedikit kelulusan saya ada. Dia terimalah saya sebagai ahli.
Cuma saya kena ambil kursus-kursus tertentu lah dengan dia. Salah satu saya ambil kursus ni lah. Bulan lepas tu. Bulan 4 tu hari. Hari ni pun ada kelas juga dengan dia. Dah. Which is saya tanya personally. Saya tanya doktor, kita Islamik ni tak boleh buat OPR sendiri. Macam mana nak buat OPR sendiri? Dia kata OPR ni bukannya konvensional Islamik. OPR ni mata wang. Mata wang tu depan Islamik, belakang konvensional, atas separuh-separuh. Tak ada. Mata wang lah. Jadi nak kontrol mata wang. Dia punya cara, mekanisme OPR ni nak kontrol mata wang dalam pasaran. Jadi semua kena ikut lah. Tak kira Islamik atau konvensional. Sebab itu dulu Islamik yang ada flat rate saja. Menyebabkan dia susah nak ikut OPR. Jadi dia buat sistem baru, floating rate. Ya. Bagusnya kalau flat rate dulu tinggi lah tuan. Dulu mana ada ambil pembiayaan peribadi 2-3%, hatta lain-lain pun perumahan ada ke 2-3%? Tak ada tuan. Dulu kalau tak baik bank Islam, baik bank rakyat, biasanya lebih 5% lah, 6%, 7%, 8%. Hatta saya personally ambil daripada koperasi dulu pun 8% aja. Tapi lah ni 2%, 3%. Jadi dia ada pro and cons lah. Kalau flat rate ni tinggi, tapi kalau floating rate dia rendah. Tapi dia boleh naik lah. Ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan tertentu. Ala kulli hal, itu secara mikro lah mana urusan kita tu. Secara makro, mata wang tu sendiri dia nak kawal. Jadi mau tidak mau, kita kena ikut lah. Ya. Jadi dia kata macam mana nak buat OPR berbeza. Pasal kita mana boleh nak kontrol mata wang berbeza-beza itu. Mata wang lah. Ya. Okey. Jadi kadang-kadang kita ikut masalah tuan ikut kemaslahatan tertentu lah. Macam saya dah pernah buat contoh dulu kan. Tuan-tuan suruh orang buat rumah atau suruh orang reno rumah. Tuan-tuan cuma tengok quotation, setuju, dia buat. Kemudian tuan-tuan bayar secara berasal-asal in progress. Itu haram menurut majlis para ulama. Ya, dulu dan sekarang. Of course lah standard mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi saja membenarkan sedemikian. Tuan-tuan kalau nak buat rumah, kalau nak repair rumah, ada dua cara aja dia benarkan dalam fiqh muamalah. Pertama ialah tuan-tuan beri duit sepenuhnya. Kemudian dia buatlah beransur-ansur. Berani? Itu hak standard mazhab Syafi'i. Dalam buku-buku mazhab Syafi'i, itulah akad istisna yang sepatutnya. Dia panggil manufacturing contract. Kontrak pembinaan atau pembuatan yang sepatutnya. Ya. Tuan-tuan buat itu tak haram. Tapi ada orang buat ke? Sekarang tak ada tuan. Kalau buat bagi duit belaka kat kontraktor, lari lah. Memang ramai kontraktor yang baik. Tapi sebahagian itu tak baik juga. Tuan-tuan pun tak berani ke? Yang kedua, tuan-tuan beri barang. Kemudian upah dia buat secara berasal-asal, bayar berasal-asal. Ini kawan saya pun ramai yang buat. Ia lebih menjimatkan. Tapi kena ada masa lah nak monitor apa itu ini. Ya. Tapi contoh kalau tuan-tuan buat rumah, kalau tuan-tuan buat by quotation, mungkin 300,000. Tapi kalau tuan-tuan buat cara begitu, tuan-tuan beli barang sendiri, carilah 3-4 orang, upah dia buat. Tuan-tuan boleh jimat hampir 50%. Ini kawan saya buat rumah. Ya. Dia beli rumah corner lot lah. Kemudian dia reno. Reno tak reno juga lah. Saya nak 80% dia buat baru. Yang lama dia runtuh kan. Naik baru. Dia ambil yang 200,000 lebih. Dia kata kalau buy quotation ni, tak kurang 300 lebih dia kata. Dia mak 100,000 lebih. Tapi hari-hari kena pergi situ lah. Hari-hari kena pergi tengok lah. Hari-hari kena ni. Cikgu juga. Tapi memang dia kontraktor. Dia cikgu tapi dia ada lesen kontraktor. Dia memang buat kerja-kerja pembinaan. Jadi okeylah kena dengan dia. Saya tak saya reno tu hari pun saya buy quotation je. Tak ada masa dan kita pun tak reti sangat. Tapi jimatlah. Okey, kemudian jadi dua cara tu lah. Nombor satu saya jamin tak ada orang buat. Nombor dua adalah yang kadang-kadang tertentu. Kata-kata buat nombor tiga. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam buku muamalat moden, termasuk mazhab Syafi'i lah, macam buku Muqtamad Zuhaili, atau buku Muqtamad mazhab Syafi'i yang paling top lah on the planet right now. Dia pun kata apa kita lakukan pada hari ini sebenarnya adalah
diharamkan menurut majoriti para ulama. Walau bagaimanapun, di atas dasar untuk mengelakkan penipuan, ya, dan dia lebih menepati kemaslahatan, dan diterima baik dalam uruf lah. Di samping untuk mengelakkan perkara yang tidak baik. Jadi dia kata mudah-mudahan perkara itu tidak mengapa. Ya? Itu mazhab Hanafi sebenarnya. Okey, jadi kita tengok. Ada masalah-masalah tertentu boleh saja. Itu dipanggil masalah mursalah. Ya, masalah mursalah. Okey, kemudian dia kata ilmu muamalat tidak seperti ibadah. Asal ibadah itu adalah haram. Melainkan ada dalil yang mensyariatkannya. Asal muamalat itu harus. Melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Ya, itu baliklah. Dan ini yang kami belajar juga hari ini. Tentang apa yang disebut sebagai general permissibility. Ya. Dia panggil al-ibahah asy-syar'iyyah. Di mana muamalat ni tuan-tuan dan kewangan Islam juga asal-asal dia harus. Ya. Melainkan jika ada dalil, ada hujah, ada alasan yang kuat yang mengatakan ia haram. Walaupun kalau kita lihat tengok kadang-kadang dalam buku-buku tertentu, contoh mazhab Syafi'i kata haram. Tapi bila pakar-pakar hari ni tengok balik, ada ruang untuk ia tidak jadi haram. Dengan slot-slot macam tadi lah. Kemaslahatan, ya. Menepati kesesuaian pada hari ni, memudahkan. Macam-macam lah. Dan ada pendapat daripada mazhab yang lain. Jadi dia ambil. Ya. Tu kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pun sama juga. Ingat orang mazhab Hanafi tu pakai mazhab Hanafi semua ke muamalat. Ada dia ambil Syafi'i, kadang dia ambil Hanafi. Dia melihat. Ya. Pasal apa begitu? Pasal ala kuliah dia balik pada prinsip asal muamalat. Asal dia harus. Kalau nak kata haram ni kena betul-betul strong. Ya. Bukan sekadar pendapat, bukan sekadar mazhab. Dia mesti balik kepada keadaan yang asal. Sementara kalau dia menepatilah kemaslahatan dan sumpah. Sebab itu kita lihat ilmu muamalat amat fleksibel dan anjal mengikut masa dan zaman. Ya. Tuan-tuan download Resolusi Syariah Bank Negara. Dan juga Resolusi Syariah Security Commission. Bank Negara kontrol perbankan dan insurans. Security Commission kontrol bab pelaburan. Khusus di bursa lah. Tuan-tuan akan dapati bahawa pendapat yang dipilih oleh mereka ada pendapat yang fleksibel dan anjal. Dan boleh diterapkan dalam konteks kewangan kita. Sebahagian dia ikut international lah. Sebab kita berdaftar dengan badan dunia. Kita berdaftar dengan OFI. Kita berdaftar dengan IFSB. Itu kita punya badan-badan syariah autoriti dunia lah. Tapi walau bagaimanapun dalam setengah-setengah hal, kita berbeza juga. Sebab kita negara berdaulat. Bukan hanya dari sudut pemerintahan politik. Tapi juga dari sudut pengamalan syariah. Dan kewangan Islam itu sendiri. Kita boleh saja dengan pendapat kita. Ya. Jadi tak ada siapa lah boleh petikai kan. Pasal negara berdaulat kan. Kemudian ijma' boleh merujuk. Ini dah saya sebut ni. Ya, ijma' kita amalkan sebagai ijma'. Betul. Kalau benda tu ijma', tak ada toleran lah. Terutama ijma' yang qat'i, yang definitif, yang betul-betul ijma'. Kalau ijma' ada khilaf tu, tak termasuk. Ada pun yang tidak ijma', aka khilaf, ada pendapat masing-masing. Ya. Kita ambil pendapat yang paling rajih, dah sebut tadi, yang paling kuat, yang paling bersesuaian. Menurut ulama murajihin, mana orang yang ada kepakaran dan keahlian. Atau ulama besar kita, Al-Imam Al-Khazra'i rahimahullah. Ya. Dia pun sebut, dalam fiqh ni kita pun tak boleh rigid sangat. Yang penting, la yuqalladu illa man arifa ahliyatu. Yang kita ikut mereka orang yang telah tahu oleh kita akan kepakaran dan keahlian. Ya. Dan dia buat mari contoh ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, bila ditanya tentang bai' al-ghaib, jual beli barang tidak ada di majlis akad. Di mana mazhab Syafi'i tuan-tuan, nak beli apa-apa pun barang kena ada di majlis akad. Kena ada situ. Kalau tak ada situ tak boleh. Hari ni tuan-tuan, kita semua dah amalkan bai' al-ghaib. Jual beli barang tidak ada di majlis akad.
Tuan-tuan beli Shopee, saya cok jari. Barang baru nak hantar. Tuan beli Lazada, online, semua baik waik. Tak semua lah, mana sebagian besar baik waik. Dia ada juga baik salam dan seumpamanya. Tapi rata-rata baik waik. Barang telah ada, cuma tunggu nak dihantar kepada kita. Online, mana ada barang depan mata. Which is kalau kita belajar, mazhab Syafi'i haram. Baik waik ni haram, confirm. Cuma ada beberapa individu saja membenarkan. Contoh Al-Imam Nawawi, dia tak setuju dengan baik waik ni. Al-Imam Ghazali. Ya. Tapi kata-kata tak boleh. Oh, mazhab Syafi'i ni minta maaf cakap lah. Dia buat baik waik ni, dia rigid. Dia bukan rigid lah, mana dia ketat sungguh. Tapi bila Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah ditanya tentang jual beli ini. Boleh tak kita beli barang tak ada di majlis akad. Mungkin ada kat kampung sebelah. Mungkin ada dekat bangunan sebelah. Of course lah kalau negeri sebelah. Boleh tak? Dulu tak ada kot negeri sebelah kot. Dia ada kampung sebelah. Macam Nabi pun pernah buat jual beli. Tapi hadis tu ada sikit pertikaian lah. Nabi buat jual beli kuda. Kuda tu tak ada situ. Tapi ada kat tempat sebelah. Kampung sebelah macam tu lah. Bila Nabi dah beli, baru Nabi nak pergi ambil. Ya. Adalah dalilnya tu. Walaupun setengah-setengah tu tak berserong juga. Hadis ni setahu saya dipertikaikan juga lah sahihnya ta'ifnya. Okey, ala kulihan, dia ditanya lah, boleh tak kita beli baik waik? Baik waik ni mazhab sini haram tu. Maka apa jawab beliau? Ya. Dia kata, la ba'sa bizalik. It is okay. Ulama besar tak mazhab Syafi'i tau. Imam Subki ni. Subki dia ada dua. Satu bapak dia, satu anak dia. Bapak dia Tajuddin Subki, anak dia Tajuddin Subki. Atau bapak dia Tajuddin, anak dia Tajuddin. Anak pun lupa. Ada konflik dua tu. Tapi dua-dua Subki lah. Subki anak, Subki pak. Ya. Jadi tanya anak lah anak dia. Maka dia kata la ba'sa. Tidak mengapa. Al-hadis ya'duduhu. Ada hadis yang menyokongnya. Walaupun ada pertikaian lah hadis tu, tapi masih ada hadis menyokong. Wan nas yahtajuna ilaihi, dan manusia berhajat kepadanya. Mana kalau kita stay kata haram gak, payahlah. Manusia berhajat kepada jual beli ini. Maka dia kata la ba'sa, tidak mengapa. Mana walaupun sebesar beliau, dia masih anjal, masih fleksibel. Ya, memberi kelonggaran lah kepada orang yang bertanya kepadanya untuk melakukan jual beli sedemikian. Walaupun diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Hari ni memang kita buat lah. Kita makan lah. Jadi kena anjal. Poin dia tu tuan-tuan fleksibel dan anjal. Ya. Kemudian dia kata ijma' pula ni tak payah. Ini kerana banyak nas sama ada ayat Quran atau hadis yang terbuka kepada ijtihad. Betul. Hari ni banyak ijtihad. Terutama muamalah. Muamalah semua ijtihad tuan. Sebagian besar lah ijtihad. Ini penting agar kita tidak terbabit dalam kemelut umat yang berbalah dalam hal isu furuk yang tidak berkesudahan. Tapi personally lah saya tengok bab muamalah ni tak ramai orang yang berani mempertikai kan. Termasuk ustaz-ustaz kita juga. Tapi adalah few individual, beberapa individu yang dia agak berani lah. Walaupun bila kita tengok di belakangnya tu, dia tak ada latar belakang muamalah bahkan orang Islam pun. Cuma mungkin dia banyak membaca, mungkin dia merujuk juga orang-orang tertentu, mungkin. Tapi baik latar belakang dia, baik kelulusan dia tu tidak ada sebenarnya. Di mana rata-rata orang yang belajar syariah, of course lah belajar ke orang Islam, dia tidak ada masalah sama sekali. Dengan apa yang diputuskan pada hari ini, terutama oleh pihak-pihak autoriti yang bertanggungjawab, bahkan diamalkan oleh kita-kita. Ya. Dia banyak mempertikaikan, padahal kadang-kadang dia sendiri buat benda yang dia tak tahu. Dia kata tu tak boleh, atasan tak boleh. Padahal dia bawah ni dia buat juga. Tapi kita malah nak jawab lah. Ya. Biarlah. Bergaduh ni tak sudah tuan. Dan kita beri peluang kepada orang yang lebih. Atas saya personally pun ada tegur jugalah kawan-kawan dalam grup. Ya. Hantaran kelas kami pun. Saya kata sepatutnya orang yang ada keahlian, ada kepakaran, come forward lah. Buat kerja khidmat sosial sikit jawab. Terutama di media-media sosial. Tapi kadang mereka ni tak ada masa tuan. Busy. Dengan kerja syariah mereka tu. Macam kita ni ada juga masa kan. Boleh juga belak-belak media sosial. Dia tak ada masa tuan. Pokok ni. Ya. Saya ada sahabat saya seorang. Nama dia Dr. Azmi. Ya. Dia ni syariah komiti. Sebelum ni dia dekat Afin Islamic Bank. Sebelum ni kat bank mana saya pun tak ingat.
Tapi dia juga komiti syariah dekat beberapa agensi yang lain lah. Which is saya tengok dia dan kawan-kawan saya yang lain yang duduk dalam industri, menjadi perunding dan penasihat syariah kepada syarikat, hatta perbankan. Amat jarang mereka ber-Facebook, ber-TikTok yang soal. Jarang sangat. Kadang-kadang WhatsApp, nak balas pun lambat. Pok ni busy sungguh. Tak tahulah saya. Saya tengok kata-kata banyak macam tu. Ya? Kadang busy tu pasal dia kena buat working paper, kena buat kertas kerja. Ya tak? Saya pun kawan saya bagi, dia punya, kawan saya ada seorang yang rapat juga dengan saya ni. Dia penasihat dan perunding syariah untuk beberapa syarikat yang bagus-bagus juga. Syarikat-syarikat digital. Bila dia bagi kat saya kan, dia punya rumusan, setelah beberapa bulan dia buat kajian, dia keluarkanlah rumusan 20-30 muka surat. Bukan kata saya nak buat tuan, saya nak baca pun tak dan. Kadang-kadang baca pun tak berminat. Terlalu teknikal. Ya. Jadi patutlah dia pun tak ada masa tuan. Ya. Jadi tak ada nak layar, dia kata pokok-pokok jenis anti-anti, dia tak ada nak layar sangat. Jadi ya kita lah, kita nak ada masa, kita jawab sikit lah. Kemudian kias ni anda dah jelaskan tadi. Walau dia kata akhir sekali, walau bagaimanapun tidak boleh kias. Ni habislah kiasnya saya dah sebut di kias. Nampak? Jadi habislah kita buat sumber muamalah ala kulli hal. Kita ada sumber yang disepakati, Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Kita ada sumber yang tidak disepakati. Saya dah sebut masalah mursalah, menetapkan satu hukum tidak ada dalilnya, tapi di atas dasar kemaslahatan. Kalau ada dalil sekalipun, mungkin dalil tidak kuat. Ya. Ataupun dalil yang bila diletak dengan dalil-dalil yang lain, dalil lain tu lebih credibility, lebih ni. Nampak? Dan kadang-kadang ada setengah keadaan macam kita lawan dalil pula. Ya. Tapi kerana kemaslahatan, kesesuaian, maka ia diguna pakailah pada dalil. Contohnya macam tas'in. Tas'in ni maksudnya menetapkan harga lah. Di mana asal menetapkan harga ni haram, walaupun oleh pemerintah. Ya. Pak mazhab kata haram. Hanya segelintir saja yang kata harus. Tapi hari ni tuan-tuan, rata-rata negara lah semua buat tas'in. Semua menetapkan barang-barang tertentu. Terutama makanan ruji lah. Dulu-dulu haram. Mari tahun 400-500 Hijriah, ulama benarkan menetapkan barang harga hanya untuk makanan ruji saja. Beras, gandum, roti, tamar. Tapi lo ni penetapan telah berlaku secara meluas. Bukan hanya makanan-makanan ruji. Makanan tak ruji pun ditetapkan juga. Kalau dia tak tetap harga pun secara putus, qat'i, definitif, dia tetapkan secara peratusan, within the range. Kadang-kadang dia bukan tetapkan harga, tapi mungkin keuntungan kita nak ambil macam satu barangan kan. Kadang-kadang pihak autoriti, macam barang-barang tertentu yang banyak kawasan harga barangan ni, kita punya Kementerian Dalam Negeri dah awal pengguna lah, KDPN, SC itu. Di mana kalau barang-barang tertentu dia tetap harga lah. Terutama barang-barang yang dikawal. Ada juga barang tu tidak dikawal, tapi dia masih buat penetapan harga dari sudut peratusan. Contohnya barang ni, awak peniaga hanya boleh ambil 20% hingga 40% keuntungan saja. Barang ni penguntungan tak boleh lebih 60%. Dia buat macam tu. Asalnya haram lah, tuan-tuan tak boleh. Asalnya dia buat macam tu. Tapi di atas dasar kemaslahatan. Dan secara zahirnya dia bercanggah dengan perintah Nabi, di mana Nabi tak benar meletak atau menetapkan harga. Nabi suruh harga ni bebas. Pasaran tu biar terbuka. Tapi hari ni kalau tidak ditetapkan, tidak dikawal, akan berlaku manipulasi. Akan berlaku macam-macam lagi lah yang mengakibat. Kalau dulu tidak menetapkan harga, itu kebaikan dan keadilan untuk penjual dan pembeli. Betul tak? Tapi hari ini terbalik pula. Kalau tidak ditetapkan harga, kezaliman akan berlaku. Menetapkan harga pula keadilan akan berlaku. Jadi terbalik. Lepas tu dalam banyak hal kita mengutamakan prinsip yang lebih besar. Keadilan, kebebasan, keterbukaan, berbanding perkara-perkara furuk lah. Walaupun ada hadis. Bukan kita lawan hadis. Tapi kita lihat. Ulama kata zaman Nabi dulu, dia pasaran tu dia genuine. Ya. Tapi hari ni pasaran agak tidak genuine. Ya tak? Banyak penipuan berlaku. Mau tidak mau, kerja mesti campur tangan. Dan dalam keadaan dia mesti buat satu kaedah yang agak berbeza lah.
Sebenarnya kita tak lawan hadis. Kita tak contradict the text, tak lawan nas. Kita mengikuti nas. Itulah prinsip keadilan diterapkan dalam soal-soal khusus melibatkan pentadbiran lah. Ya, pentadbiran dalam muamalat. InsyaAllah ta'ala. Azan lah. Lepas azan nanti, kalau ada soalan, saya buka soalan. Tapi kita dah habis lah bab yang ketiga, 2 kuliah saya ambil. Alhamdulillah. Next nanti kita pergi, seterusnya, itulah adab muamalat. Which adab muamalat ada lebih kurang 15 adab saya masukkan kot. Yang ni mungkin 1 atau 2 kuliah juga, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan. Azan lah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba as-salati al-qamati Muhammadin wasilata wal fadilah wa Allahumma nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Okay, baik. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada, insyaAllah next hari kita sambung. Semua sebagai rumusan, sumber terutama kita, sumber muamalat ni ada 2 lah ya. Pertama, sumber yang disepakati, Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Yang kedua ialah sumber yang tidak disepakati. Ada banyaklah, saya hanya sebut sebahagian saja, itulah masalah yang mursalah. Menetapkan satu hukum, walaupun tidak ada dalilnya, berasal pada masalah semata-mata. Kemudian istihsan, menetapkan satu hukum hanya menurut akal fikiran kita saja. Dipanggil al-hukum al-munasib lima yaqtadihi al-fikrul aqli. Itu saja definisi dia. Hukum ni hanya mengikut ni kepandaian akal. Tadi masalah ni akal kita kata okey. Ya. Sama juga tak ada dalil pun, tapi kita punya akal kata bagus. Kalau campur dengan masalah lagi bagus. Dalil spesifik tak ada pun. Dan sebagai hari ni kita guna pakailah istihsan ni. Kemudian ada lagi dia panggil sadu zari'ah. Sadu zari'ah ni salah satu sumber juga sebenarnya. Ya. Itulah kita menutup pintu-pintu kerosakan.
Dalam konteks muamalah, kita menutup pintu-pintu kerosakan yang bakal berlaku dalam muamalah. Kita tahu kalau kita buat benda ni, muamalah akan rosak. Maka kita tutup awal-awal. Itu dia panggil sadu zari'ah. Dalam konteks selain muamalah pun ada juga sebenarnya sadu zari'ah. Tapi dalam muamalah, gambarannya begitulah. Contoh, apa contoh yang paling dekat? Perdagangan mata wang. Forex trading. Perdagangan mata wang. Dia ada dua ya. Satu, semata-mata pertukaran mata wang. Ya. Forex exchange. Dua-dua tu jual beli sebenarnya. Sorry, forex exchange ni jual beli sebenarnya. Tapi dia satu bentuk pertukaran lah. Tuan-tuan nak pergi mana-mana luar negara tu kan, tuan-tuan buat pertukaran RM dengan dolar, RM dengan bas, RM dengan, itu dia panggil foreign exchange lah. Ya. Pertukaran mata wang, itu tak ada isu. Sebagaimana ia berlaku secara spot lah, secara learning. Mana tuan-tuan bayar terus, terima terus. Tak sama nilai pun tak apa. Tak ada isu riba lah di situ. Tapi kalau tuan-tuan bagi duit hari ni, dia suruh esok, itu jadi riba lah, dia panggil riba nasiah. Mana tidak boleh lah. Alakullah, biasanya pertukaran mata wang yang berbeza. Apalah kalau tuan-tuan buat di money exchange, money apa dia panggil? Money changer, tak ada masalah sama sekali. Ya. Satu lagi dia panggil foreign trading. Ya. Foreign exchange trading. Forex trading lah, forex trading. Tadi forex aja. Tukar aja mata wang kan. Dia panggil jual beli sorof, make sorof lah. Pertukaran mata wang ni jual beli juga dia sebenarnya. Sebab tu dia ada tata cara dia. Kalau buat tak kena cara, dia jadi riba. Kadang riba fadha, kadang riba nasiah. Jadi ada beza-beza lah pertukaran mata wang sesama mata wang. Ada parameter dia. Pertukaran mata wang selain daripada mata wang yang sama, ada parameter dia. Ya. Tapi kebiasaan tak ada isu lah. Ada isu juga. Tapi satu lain. Satu lagi ni forex juga, tapi forex trading. Wang tu diniagakan. Itu saya sebut tadi, perniagaan atau perdagangan mata wang. Di mana kata-kata atau majoriti ulama melarang mata wang didagangkan. Dalam konteks kita kuat sebut, sentuh, ulah dan memberi penekanan bab ni, Dr. Sarudin lah. Asal ceramah dia aja kita akan dapati. Dia antara orang yang tegar lah mempertahankan bahawa mata wang tidak boleh didagangkan sama sekali. Dan saya yakinlah juga pakar-pakar atau ahli-ahli kewangan yang lain. Hatta kami yang belajar muamalah pun kami menyokong pendapat itu. Jadi pendapat majoriti ulama, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i, mata wang tidak boleh diperdagangkan sama sekali. Ada segelintir dia benarlah. Bagaimana menepati tata cara jual beli mata wang. Make sorof tu kalau kita ikut, dia kata boleh, wang boleh diperdagangkan. Tapi dengan syarat ketat lah, adalah dia punya parameter. Al-Quran dia membenarkan. Tapi majoriti ulama tak benar, mata wang didagangkan. Buat pertukaran boleh, tapi nak didagangkan. Ya. Of course lah secara online. Online tak cerita tuan. Ni sehari dua ni, ada seorang dia kata, forex trading online ni, ada kata haram, ada kata harus. Siapa kata harus tu? Tak ada kata harus. Satu dunia kata haram tuan. Daripada sekecil-kecil orang muamalat sampai sebesar-besar orang muamalat. Kita boleh kata ijma' lah, sepakat hari ni kalau forex trading online ni haram. Ya. Tapi kita bukan nak bincang forex trading online tu. Kita nak bincang perdagangan mata wang tu sendiri. Which is, majoriti kata tidak boleh. Pasal apa majoriti kata tidak boleh? Selain daripada wang bukanlah komoditi. Dia bukan barangan. Seumpama barangan-barangan yang kita jual beli ni. Dia hanya alat untuk ni, menentukan nilai. Untuk kita buat pembelian. Dia macam tu. Jadi buat apa kita nak berdagang kaya? Itulah sebab-sebabnya. Dia bukan barang. Salah satu sebab lagi, perdagangan mata wang lah yang menyebabkan wang itu susuk nilainya. Ada lagi sebab-sebab atau faktor yang lain. Tapi antara faktor terbesar juga yang menyebabkan fluctuation ataupun susuk nilai berlaku pada mata bila ia didagangkan. Ya. Apa asalnya? Sadu zari'ah. Inilah. Kalau kita benarkan perdagangan mata wang dilakukan secara meluas, secara makro dan besar-besaran, dia memang boleh menjejahkan mata wang. Bila mata wang terjejah, everything pun akan terjejah. Ekonomi terjejah. Yalah. Dan bila ekonomi terjejah, akan bersangkut pautlah hal yang lain. Negara pun boleh lingkup,
rakyat pun boleh jadi miskin. Betul tak? Dia mata wang ni, punca segala-gala soal kewangan tau. Mata wang ni. Mata wang ni sebab tu kalau kita di backup bank negara, mata wang lah yang paling dia jaga. Di samping yang lain. Tapi mata wang antara yang terutama. Jatuh mata wang, habis. Sebab tu kita tengok negara-negara yang berperang. Selain daripada, ialah dia nak serang atau nak attack pusat-pusat ketenteraan dan sebagainya. Antara dia attack ekonomi. Kalau dia nak attack ekonomi, nak attack apa? Mata wang lah. Mata wang ni nyawa kepada segala hal yang bersabit dengan kewangan sebenarnya. Yalah. Jadi pasal apa tak benar dagang mata wang tu? Sadu zari'ah. Ya. Untuk mengelakkan daripada jatuhnya mata wang. Jadi kaedah ni diguna pakai walaupun kita lihat tak adalah diguna pakai dalam konteks-konteks yang biasa ni, tapi dalam konteks yang sengkada tu memang. Jadi tapi kaedah tu ada. Ya. Tapi saya fokus hari tu kepada masalah mursalah, kepada istihsan. Sadu zari'ah, amalan ini baru saya sebut. Which is itulah. Sadu zari'ah ni maksudnya menutup pintu-pintu kerosakan. Diharamkan oleh sebagian para ulama di atas dasar, kalau kita benar, akan ada kerosakan yang berlaku. Ya. Jadi, adalah. Di samping ada lagi lah beberapa semua tidak disepakati yang lain. Tapi hot topnya itulah. Masalah mursalah dengan istihsan. Nak konteks muamalah kita. Ya. Jadi itulah cara rumusannya, dan yang paling penting kita kena tahulah muamalah ni dia cukup orang kata apa, fleksibel, anjar ya. Baik di pekat atasan mau di pekat bawahan kita. Lepas tu tuan-tuan jangan pelik lah kalau tuan-tuan baca fatwa-fatwa autoriti agama kita kan, kadang-kadang setengah-setengah bab muamalah tu memang dia ambil daripada mazhab yang lain. Ya. Okeylah, kul kaza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kafarah dan surah al-Asr.